Assalamualaikum, selamat datang di channel Tommy Nasha M. Okey, apa khabar semua, sihat ke? Okey, hari ni saya nak pergi dekat KL guys, nak beli barang nak masak. Mesti orang tanya, Tommy kenapa tak beli di dekat rumah je? Saya dah cakap awal-awal dah guys, cili yang saya guna tu ada jual dekat Cokit saja, tak ada dekat pasar-pasar mana pun dekat Malaysia ni. Dekat Cokit pun susah nak cari tau. Jadi saya nanti kalau saya guna cili lain, rasa dia berbeza. Jadi nanti regular customer saya takut orang komplain kenapa rasa dah tukar macam tu. Jadi saya tetap kekalkan rasa yang sama lah. Okey, sekarang saya tengah rehat di dekat RNR mana ni? Seri Kembangan. Saya lalu jalan yang saya selalu lalu lah masa saya ada kereta dulu. Okey. Wow. Pengalaman pertama saya naik motor di dekat Malaysia guys. Masuk tol pula. Masuk tol percuma, jalan dia cantik guys. Untuk apa? Untuk naik motor jalan dia smooth je. Tapi ada satu benda yang buat saya pelik. Orang Malaysia banyak guna motor gear. Kenapa? Barulah saya tahu. Sebab dekat highway ni motor skuter tak laju sangat. Saya asyik kena corner je daripada tadi dengan motor-motor legenda, dengan motor-motor wave, dash. Dekat sini motor paling banyak tu motor Isuzu, LV. Wah, banyak gila orang pakai kat sini guys. Cuma saya seorang je pakai skuter. Kalau jalan kampung okey lagi lah. Tapi dia bila masuk highway macam siput motor skuter ni. Okey, sekarang saya tengah rehat dulu di dekat RNR ni. Okay, dalam sebab banyak berhenti juga sebab dah nak hujan dekat KL. Saya rasa tengah hujan ni. Saya dah dapat separuh perjalanan. Doakan semoga saya sampai KL. Ikutilah perjalanan saya hari ni guys. Dan jangan lupa subscribe. Alhamdulillah semua dah sampai kat Pasar Cokit. Oh, ni bahagian depan. Nanti saya bagi tunjuk sikit. Dah bahagian dalam. Kita cari parking motor dulu tengok tu. Ni pasar baru dia. Ni pasar bahagian daging, ayam, ikan pun ada jual. Tuh, tengok ikan. Yang ni ikan masin, ikan bilis, kentang tu semua guys kat sini. Kupuk-kupuk, telur. Dekat Pasar Cokit ni macam-macam orang jual. Ni bahagian bawang, sayur. Tengok cili, fresh-fresh semua. Hey kucing. Ni bahagian sayur. Buah pun ada. Saya nak order cili dulu guys dengan jering. Order cili dengan jering dulu. Cili keriting mana dia jual kat sini. Dia tak letak sembarang tau. Ni saya tak tahulah ada stok ke tak cili keriting. Masih banyak orang cuti lagi kat pasar. Tempe 是的，tempe 了。
Ni tempat saya beli. Wah, jering. Tu jering guys, jering. Apa khabar dah? Siapa tu ya? Ha? Sehat? Yang kau balik duit ah. Sehat? Alhamdulillah. Adalah doh. Ada. Cari je. Wah, kalau dah ado menangis dah. Tuh. Saya order jering dengan cili dulu guys Okey semua, jadi saya baru saja habis order cili. Alhamdulillah cili dapat. Saya order dalam 7 kilo. Daging dia tengah potongkan. Lepas tu jering pun dia tengah potongkan. Sekarang saya ada di dekat kedai makan Indonesia. Saya nak makan soto. Jadi daging nanti saya dah bawa beg tau, beg ni. Ini beg dia besar. Beg dia besar. Boleh muat dalam 30 kilo daging. Jadi saya sandarkan dia nanti kat belakang. Begitu. Alhamdulillah perjalanan tadi saya gerak dalam pukul 7 lebih. Sekarang dalam pukul 9, ambil masa 1 jam lebih juga nak pergi KL. Dia macam kalau naik kereta dia tak terasa sangat tau, tapi bila naik motor dia rasa belakang tu agak sakit sikit lah. Tapi tak adalah penat sangat. Kenapa saya pergi hari ni guys? Sebab saya baru dapat transport. Sebab dah ramai customer daripada order promo sambal dendeng rendang dengan jering tu dah tunggu lama. Jadi Alhamdulillah. Sebenarnya semalam saya nak pergi, tapi dekat sini tahun baru kan, kedai banyak cuti dan tutup. Jadi hari inilah saya pergi KL. Okay, kita makan dulu. Lepas tu nanti kalau dah siap semua, kita jalan balik. Nanti kalau saya selalu masak tu malam. Hari pertama tu saya akan masak rendang. Saya masak proses 2 hari tau. Yang hari pertama tu saya masak rendang. Esok dia baru saya samakan sambal jering dengan dendeng macam itu. Inilah usaha baru. Semoga perniagaan saya dan isteri bangkit balik dan boleh strong balik lah, insya-Allah macam dulu. Okay, korang doakan tau. Terima kasih semua yang dah mendoakan kami satu family yang dah support. Terima kasih sangat. Okay, soto kita dah sampai. Indonesia punya style soto dia makan guna nasi tau. Lepas tu nanti bagi kicap macam ni. Bagi kicap dengan cili. Okay, sibuk makan semua. Okay guys, ni saya beli barang untuk rendang. Banyak kedai dekat sini guys. Saya nak tengok cili saya. Saya minta tolong potongkan dengan jering. Mak lah mak. Mak cilinya. Tengok. Tuh dah siap dah. Tu cili keriting. Sekilo barang hari ni hari kau mak? Onde mandi. Cili ni hari ni 27 ringgit sekilo. Ancak. Mak tolong. Masukkan sekali mak. Sekali saja. Sekalikan. Tuh. Dengan kau sekalikan boleh? Yang keras dari bawah. Alhamdulillah lah, dah siap dah. Ni jering. Jering pun ada guys jual sini. Jering. Ni ikan masin. Keripik jengkok jaring berapa mak? Sekilo. Yang tu asingkan, jaring asingkan. Dengan yang tu saya. Ni barang-barang dia. Okay, Alhamdulillah kita dah nak gerak balik dah guys. Okay guys. Tadi saya sambung jalan balik lepas beli barang. Alhamdulillah semua. Cili, daging. Ni saya masukkan daging dalam beg saya ni. Sebab box pun saya rasa tak kuat juga.
kalau guna apa, box GV kalau tak belakang tu saya tak muat sebab daging dalam ni pun 25 kilo, cili apa semua. Saya tengah rehat dekat R&R Pasir Kembangan lagi. Lagi separuh lagi nak balik ke rumah guys. Rehat kejap. Okey, semua itu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih dah nonton video saya beli barang. Terima kasih dah support. Terima kasih dah beli. Terima kasih saya ucapkan semua. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua dan bye bye.